Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ni di Bespoke by Izhar Nazri edisi Ramadan. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton ni? Saya doakan Allah berikan kekuatan untuk terus go through Ramadan ni dalam keadaan dapat keampunan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So terima kasih juga pada semua yang menonton daripada episod 1 sampailah episod 7 dan kita dah masuk pada episod yang ke-8 yang mana episod ni temanya adalah bertemu kembali dengan saudara, ujian memaafkan orang. Episod ni kita akan menyaksikan yang Nabi Yusuf dapat jumpa balik dengan abang-abang dia yang pernah buang dia dulu masa dia kecil. Jadi macam ni reaction ataupun respon Nabi Yusuf terhadap abang-abangnya yang datang pada dia sampai ke Mesir datang untuk dapatkan bantuan. Okey, tapi sebelum tu saya nak cadangkan tuan-tuan untuk ready dengan Quran terjemahan. Tak kisahlah mushaf ke, handphone ke, janji adalah terjemahan Quran tu. Kita akan sama-sama mengembara bermula daripada ayat 58 sehinggalah pada ayat 69. Okey, so saya nak ucapkan juga terima kasih kepada tetamu-tamu jemputan kita hari ni datang bersengkang mata kan. Kita kena rahsiakanlah pukul berapa sekarang ni. Tapi memang dahsyatlah, you guys boleh terus kekal dan juga istiqamah lah untuk belajar. Saya teringat lagi tau, saya yakin bukan kita je yang tengah menonton ni pun, kenapa kita cari program ni? Kenapa kita nak belajar tentang tadabbur dan nak kenal Al-Quran ni lebih? Saya teringat hadis Nabi, Nabi bagi tahu kan, satu hadis kursi. Ingat tahu kalau hadis kursi ni maksudnya dia kata-kata Allah. Apa kata Allah dalam satu hadis kursi? Kalaulah ada seorang hamba Allah tu, dia ada niat nak dekat dengan Allah. Jika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat padanya sedepa. Dan jika dia mendekatkan pada aku, dirinya pada aku, dalam keadaan berjalan, aku akan menyambutnya dalam keadaan berlari kepada dia. Hadis ni nak bagi tahu, the moment kita ada niat nak dekat dengan Allah je, Allah akan lagi gembira untuk menyambut kedatangan kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara cara untuk kita nak dekat dengan Allah adalah kita tak boleh tinggalkan Al-Quran. Dan inilah dia surah Yusuf untuk menjadi asbab kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kisah-kisah yang kita belajar daripada baginda. Okey, kita akan sambung ayat ke 58. Jadi kita nak minta Amir untuk baca ayat ke 58. Silakan Amir. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenali mereka, sedang mereka tidak mengenalinya. Dan tatkala Yusuf menyiapkan bahan makanannya untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudara seayah dengan kamu, iaitu Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah penerima tetamu yang terbaik? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaku dan jangan kamu mendekatiku." Okey, pada ayat ke-58 adalah gambaran satu keadaan telah berlakunya 7 tahun kemarau tu. Ingat tak lagi episod lepas kita cerita pasal 7 tahun yang kena betul-betul usaha untuk dapatkan banyak hasil tanaman dan nanti akan tiba 7 tahun kemarau pula, dan ini adalah di scene ataupun di dalam peristiwa sedang berlakunya kemarau. Jadi satu-satunya negara yang menyimpan hasil makanan adalah Mesir. Jadi Mesir telah membuka tawaran pada mana-mana sahaja pihak yang nak dapatkan bekalan makanan, boleh datang ke Mesir. Tapi syaratnya apa? Mesti tukar dengan barang dagangan. Maknanya kalau kau nak makanan, sebab waktu tu makanan tak ada kan? Jadi kalau kau nak makanan, kau kena datang Mesir dan tukar dengan barang dagangan. Apa-apa saja barang dagangan yang kau ada, maka berlakulah orang panggil sistem barter di situ. Untuk kau balik daripada Mesir dalam keadaan membawa makanan-makanan daripada Mesir. Jadi, bila musim kemarau telah tiba, maka datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. So, jarak antara Kanaan dan perjalanan tu nak ke Mesir mengambil jarak
kurang lebih 8,000 kilometer. Jauh tau 8,000 kilometer ni. Masa ni mana ada kapal terbang. Masa ni mana ada train, tak ada bas. Jadi mereka terpaksa untuk mujahadah, untuk bergerak, mengembara sampailah ke Mesir semata-mata untuk dapat apa? Makanan daripada Mesir. Sebab Mesir dah kumpul hasil tanaman 7 tahun yang awal tu. Okey. Jadi abang-abang Yusuf pun datanglah ke Mesir. Jadi bila dia masuk, dia jumpalah Yusuf. Soalannya adalah, abang-abang dia cam tak? Itu Yusuf. Tak cam. Sebab abang-abang Yusuf, dia dah pergi buang Yusuf. Masa tu Nabi Yusuf kecil lagi. Budak-budak lagi, kanak-kanak lagi. Jadi bila dah besar, of course lah baru berlaku perubahan muka tu kan. Macam Arfan contoh kan. Kalau kecil dulu dengan sekarang mungkin dah sekarang makin handsome kan. Jadi kecil dulu mungkin muka biasa kan. Oh makin besar makin handsome pula Arfan kan. Jadi perubahan-perubahan fizikal yang berlaku pada Nabi Yusuf AS ni menyebabkan abang-abang dia tak tahu, tak cam pun ini siapa. Sebab abang-abang Yusuf pun tak tahu adik dia Yusuf ni dibawa pedagang ke mana, dia pun tak tahu kan masa dia jual tu. Jadi tapi Nabi Yusuf tahu tak tu abang-abang dia? Tahu, sebab ketika abang-abang dia buang dia, abang-abang tu dah dewasa. Jadi dia tahu, dia camlah muka tak berubah sangat pun. Jadi ini memang abang-abangku. Bayangkan dapat jumpa balik abang-abang yang dah jual dia, dah buang dia, dah khianat dia. Agak-agak kalaulah kita di posisi Nabi Yusuf yang ada kuasa mutlak dekat Mesir, apa kita buat? Memang balas dendam lah. Kau sudah masuk kat aku punya teritori, kau sabar jap, kita akan penjarakan kau. Sebab Nabi Yusuf memang ada autoriti itu di Mesir. Ada kekuatan itu di Mesir. Tapi apa yang Nabi Yusuf buat? Nabi Yusuf tak terus menghukum abang-abangnya dan dia tak reveal pun dia ni siapa. Belum lagi, belum sampai masanya lagi. Nanti kita akan sampai pada ayat Nabi Yusuf reveal. Tapi bukan sekarang. Nabi Yusuf ada strategi dia. Okay? So, pada ayat ke-59 yang Amin sebut tadi, dan ketika Yusuf sediakan makanan bekalan pada mereka, dan pada ketika itu Nabi Yusuf perasan abang-abang dia tak bawa adik dia. Kita kena ingat, adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia ada 10 abang-abang dia dan ada adik seorang namanya Bunyamin. Jadi Bunyamin ni dia adalah berkongsi ibu yang sama. Maknanya abang-abang yang 10 tu ayahnya sama tapi ibunya lain. Jadi Nabi Yusuf berkongsi ibu yang sama dengan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf ni bila abang-abang dia sampai, Nabi Yusuf tertanya-tanya, mana Bunyamin? Sebab dia terlalu rindu pada adik dia. Dia memang kasih pada adik dia, tapi dia tak jumpa adik dia datang dalam grup yang nak minta bantuan makanan. Jadi macam mana cara untuk Nabi Yusuf ni dia nak dapatkan adik dia? Jadi Nabi Yusuf tanya, bawalah kepadaku saudara kamu yang sebapa. Dan tidakkah kamu melihat bahawa aku ni menyempurnakan bekalan makanan kamu dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu? Okey, soalan saya, macam mana bila Nabi Yusuf kata bawa adik engkau datang, tapi kenapa abang-abang Nabi Yusuf tak cam lagi? Kenapa macam, macam mana kau tahu kita ada adik? Kenapa benda tu tak berlaku? Sebab satu lagi part yang menarik, Nabi Yusuf ni dia menyampaikan sumbangan bantuan itu dalam sistematik punya cara. Maknanya setiap orang yang nak minta bantuan, dia perlu hantar data. Dalam keluarga kau ada berapa ramai orang? Sama juga kita kalau nak bagi bantuan, contoh bantuan banjir, bantuan gempa bumi, bantuan mungkin sesuatu musibah berlaku. Jadi untuk pastikan makanan itu, bantuan tu sampai sesuai cukup pada satu keluarga, perlu ada sistem, kena ada data. Dan Nabi Yusuf sekali lagi tunjukkan pada kita, mesti kena ada data untuk kita nak sampaikan satu kebaikan, satu bantuan sebagai contoh. Jadi Nabi Yusuf ni, dia dapat data dah. Dalam keluarga tersebut ada berapa ramai orang untuk dia nak bagi bekalan makanan. Jadi sebab itulah kenapa abang-abang Nabi Yusuf ni tak dapat detect. Macam mana kau boleh tahu kita ada adik? Sebab memang Yusuf tahu ada berapa ramai orang dalam rumah mereka untuk dapatkan bekalan makanan. So itu knowledge lah untuk kita boleh belajar sama-sama. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya, ayat ke-60. Sudah 60 ayat Amir dah bacakan tadi kan. Oleh itu kalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak lagi bagi kamu mendapat bekalan makanan. Maknanya Nabi Yusuf kata, okey, sekarang ni tahun ni kau dah dapat. Sekarang ni untuk kau dapat pada tahun yang seterusnya, syaratnya kau kena bawa adik kau yang kau tak bawa tahun ni. So Nabi Yusuf create reason untuk dia dapat bertemu balik dengan adik dia Bunyamin ni. Okey, jadi ayat ke-61.
Mereka berkata, kami akan memujuk ayahnya untuk membawanya kemari dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Okey. Jadi, abang-abang Nabi Yusuf ni, bila dia dengar aku kena bawa adik aku, diorang ada satu masalah. Sebab apa? Sebab diorang pernah tipu bapa dia sebelum ni. Jadi, untuk diorang ni nak suruh bapa dia lepaskan Bunyamin ni susah. Tapi dia cuba dengan dia cakap apa, kami akan pujuk ayah kami, lepaskan dia bersama-sama dengan kami untuk next year. Untuk kami dapatkan bekalan makanan, sesungguhnya kami akan melakukannya. Okey, cuba tengok ayat seterusnya. Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang iaitu barang-barang tukaran untuk mendapatkan makanan ke dalam karung-karung mereka supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarga mereka, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Okey, ayat ke-63. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka iaitu Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Okey, pada ayat 62, Nabi Yusuf telah perintahkan pegawai-pegawai dia untuk masukkan barang-barang dagangan ke dalam tempat simpanan kenderaan abang-abang dia. Dan ada satu part lagi menarik, Nabi Yusuf tidak ambil pun barang dagangan yang ditukarkan tu. Ingat tak saya sebut tadi tu? Untuk dapat makanan, dia kena trade dengan mana-mana barang dagangan. Dan Nabi Yusuf minta kepada dia punya pegawai masukkan balik barang dagangan yang dah trade tadi tu. Maknanya dia dah bagi makanan dan masuk balik barang dagangan tu balik. Jadi maknanya tak berlaku any pertukaran di antara Nabi Yusuf dengan abang-abangnya. Kenapa? Ni pun ada strategi dia. Kenapa Nabi Yusuf tak ambil barang-barang dagangan tu sebagai pertukaran? Okey, nanti kita akan tahu pada ayat seterusnya. Okey, kita pergi ayat 63 tadi, ambil baca tadi. Bila sampai saja dekat rumah, balik je, dijumpa dengan bapa dia dan dia kata, "Bapa, boleh tak next time kami nak ke Mesir ambil makanan, kami nak bawa adik sekali. Sebab raja tu, menteri tu bagi tahu kalau kami tak bawa adik, maka kami tak akan dapat lagi bekalan makanan." Okey. Um, Sebenarnya macam mana cara Nabi Yusuf nak confirmkan abang-abangnya mesti akan cuba juga untuk dapatkan adik dia untuk bawa pergi Mesir. Dia ada pada ayat seterusnya. Ayat ke-64. Cuba tengok apa cara dia. Yakub berkata, bagaimana aku membenarkannya, iaitu Bunyamin, bersama kamu, melainkan seperti aku telah membenarkan saudaranya, iaitu Yusuf, bersama kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Okey. Sebelum nak pergi pada macam mana nak kukuhkan keputusan abang-abang Yusuf ini, dia kena bawa juga adik dia Bunyamin, dia dengar dulu pendapat daripada bapa dia, respon daripada bapa dia. Dia orang dah tahu dah memang bapa dia tak lepas punya. Tapi bapa dia kata apa? Kalau aku lepaskan kau bersama-sama dengan Bunyamin ni, aku tak dapat nak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya, melainkan kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaramu dahulu. Maknanya, dulu kau pernah janji dengan aku, kau nak jaga Yusuf. Apa jadi pada Yusuf? Yusuf kau kata dah dimakan dengan serigala. Sekarang ni, kali kedua pula engkau nak aku percaya kat korang lagi ni, dengan aku lepaskan Bunyamin pula. Jadi, berlaku kerisauan kepada Nabi Yakub AS. Nabi Yakub tahu apa akan jadi. Sebab Nabi Yakub pun tahu yang Yusuf masih hidup. Dan waktu tu Nabi Yakub kata apa? Aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah saja. Sebab Allah lah sebaik-baik penjaga dan Allah lah yang maha mengasihani daripada sesiapa saja yang menaruh belas kasihan. Ayat ni sebenarnya powerful tau. Sebab kita, contohlah kalau kita ada anak-anak ataupun kita ada mak ayah. Of course lah kita tak nak mak ayah kita dalam keadaan tak selamat. Ataupun kita nak anak-anak kita dilindungi. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia tahu limitation dia. Maksudnya, contohnya kita sebagai mak ayah sebagai contoh kan. Kita boleh jaga anak kita setakat mana? Setakat dalam rumah je. Bila dia dah keluar rumah, dia dah campur dengan kawan-kawan, dia dah pergi sekolah sebagai contoh kan.
Macam mana kita nak jaga dia? Tak boleh nak jaga dia. So itulah limitation kita sebagai mak dan ayah. Tapi orang beriman, kenapa dia tak risau? Sebab dia tahu di sebalik, beyond dia punya limitation tu, ada Allah yang akan menjaga anak-anak dia. Sebab itulah bila kita letakkan kepercayaan kita, pergantungan kita kepada Allah dalam memelihara anak-anak kita, orang-orang yang kita sayang, maka pasti Allah akan jaga. Cuma isunya kenapa kita anxiety, sebab kita rasa kita boleh jaga semua orang. Kita boleh jaga anak kita, tu yang jadi kita nak control semua benda. Kita nak control anak kita. Perasan tak? Anak-anak lagi kuat kau control, lagi kuat anak-anak tu rebel. Kan anak tu, mak aku asyik kawal aku je, aku nak buat hal lah sekali. Sebab kenapa? Sebab kita terlalu nak mengongkong dan mengawal anak kita ataupun orang-orang yang kita jaga tu. Sebab itulah kenapa kita kena faham mana wilayah kita sebagai hamba, mana wilayah kita yang kita kena serahkan pada Allah untuk Allah uruskan. Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga Bunyamin nanti. Allah telah pun menjaga Nabi Yusuf dan Allah juga akan jaga Bunyamin. Dan tahu kan akhirnya ayah Yusuf ni terpaksa merelakan Bunyamin, anaknya, untuk pergi ikut pada abang-abangnya ke Mesir. Sebab itu cara untuk mereka dapatkan bantuan makanan. Sebenarnya apa yang mengukuhkan lagi abang-abang dia nak pujuk juga bapa dia untuk tolonglah kita kena bawa juga Bunyamin, dia ada pada ayat ke-65. Tatkala mereka membuka barang-barang mereka, mereka dapati barang-barang tukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Ini barang-barang tukaran kita dikembalikan kepada kita dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami dan kami akan dapat memelihara saudara kami serta kami akan mendapat tambahan sukatan iaitu gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir untuk ditunaikan." Okey, Yusuf ni alaihi salam sangat kenal dengan abang-abangnya, iaitu abang-abangnya ada satu sifat, iaitu sifat tamak. Jadi untuk tackle kemahuan orang tamak tu, maka Nabi Yusuf tidak ambil barang dagangan. Jadi dia tahu abang-abang dia akan fikir, ush, kalaulah sekarang pun menteri tu pulangkan balik barang dagangan, apatah lagi kalau jagi aku pergi, aku bawa apa yang dia nak. Apa yang dia nak? Adik mereka, Bunyamin tu. Ush, lagi banyak kita akan dapat ni. Mesti lagi mewah ni. Tak ada masalah untuk pemimpin ataupun Al-Aziz tu nak bagi kita habuan ni. Jadi itulah menjadikan motivasi kepada abang-abang Nabi Yusuf ni untuk pujuk juga dapat bawa adik dia untuk kembali ke Mesir untuk berjumpa dengan abangnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan inilah sebenarnya kelemahan orang tamak. Orang tamak ni, kalau kita biasa dengar peribahasa orang tamak selalu rugi, salah satu perkara yang kita boleh belajar daripada orang tamak adalah kalau kita tahu orang tu tamak, sebenarnya kita dah tahu dah weakness point dia apa. Kita hanya perlu offer dia sesuatu yang dia boleh dapat lebih daripada orang lain, maka dia akan ikut kita. Dia akan mudah untuk turuti kita punya perintah kita, apa yang kita nak tu. Tapi endingnya, orang tamak ni selalunya dia akan mudah dipergunakan. Jadi Nabi Yusuf tahu trik macam mana perangai abang-abangnya, maka digunakan kelemahan abang-abangnya iaitu ketamakan tu untuk dapat bawa adik dia yang dia sangat rindui, iaitu Bunyamin. Okey. So itu ayat ke-65. Tapi berlaku pula konflik, iaitu ayah dia tak rela nak melepaskan, berat nak lepaskan. Jadi ayah dia telah letakkan satu syarat. Kalau betul kau nak bawa Bunyamin, aku ada syarat yang kau kena penuhi. Apa syarat tu? Syarat tu ada pada ayat ke-66. Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sehingga kamu memberikan janji yang teguh atas nama Allah kepadaku bahawa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kamu dikepung musuh." Tatkala mereka memberikan janji mereka, Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Jadi bapa Nabi Yusuf dah letakkan syarat. Boleh, tapi kau kena bersumpah dengan nama Allah, kau akan bawa balik anak aku tu, Bunyamin tu, kecuali kalau kau dikepung ataupun kau diancam dikalahkan oleh musuh. Dan ketika itu abang-abang Yusuf
semuanya berjanji dengan nama Allah, dia akan jaga dan akan bawa balik. Dan satu part lagi yang penting adalah, macam ini yang kita boleh belajar. Kita belajar untuk tawakal, serahkan urusan kita pada Allah. Tapi jangan hanya tawakal. Kita belajar hari tu kan. Jangan hanya serahkan urusan pada Allah, tapi perlu ada apa? Usaha juga. Jadi apa usaha Nabi Yakub ni untuk memastikan anak-anak diorang ni selamat? Dia ada pada ayat ke-67. Dan Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari beberapa buah pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian, aku tidak dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya sahaja orang yang bertawakal berserah diri." Okey, jadi Nabi Yakub dia bagi strategi pada anak-anak dia. Okey, macam ni, untuk selamat korang kena masuk ke Mesir ikut pintu yang berbeza-beza. Jangan semua orang masuk pintu yang sama. So itulah ikhtiar, usaha yang Nabi Yakub boleh sarankan untuk anak-anak dia selamat, dan especially Bunyamin tu untuk selamat. Dan nampak tak ayat tu? Walaupun ada usaha, asbab yang Nabi Yakub cadangkan buat abang-abang dia untuk selamat daripada masalah musuh dekat Mesir, apa ayat yang juga ada dalam tu? Iaitu Nabi Yakub menyerahkan keputusan, urusan, tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya tawakal kepada Allah ni adalah wilayah yang kita akan mula dapat pertolongan Allah. Kenapa kan? Dalam hidup kita, usaha dah macam-macam tau. Tapi kenapa aku tak dapat lagi kan? Aku ni dah macam-macam strategi dah aku susun. Macam-macam plan dah aku dah tulis. Tapi kenapa sampai hari ni aku tak dapat apa yang aku nak? Sebab mungkin ayat ni nak ajar kita, usaha yang kita ada tu bagus dah. Tapi ada satu part yang kita mungkin lupa sebagai hamba, adalah untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah. Saya nak share something lah pasal usaha ataupun effort dengan result. Ramai orang dia fokus kepada result, menyebabkan dia jadi serabut. Sebab dia nak result tu dia yang kawal. Contoh. Aku ni dah kahwin 10 tahun. So by right, aku dah kena ada 3 orang anak. Tapi tak dapat lagi 3 orang anak. Dan dia stres. Kenapa dia stres? Sebab dia nak kawal apa? Dia nak kawal result tu. Dia nak result tu ikut cara dia, kehendak dia. Dan kenapa dia serabut? Sebab dia tak nak ikut kehendak Allah, dia nak ikut kehendak dia. Sebab tu dia keluar ayat apa tahu? Kenapa ya Allah? Aku dah kahwin lama, tapi aku tak dapat anak. Sama juga kadang-kadang satu orang tu dia bekerja lama kat satu sektor pekerjaan, syarikat ke company kan. Dia kerja lama. Tapi dia masih lagi tidak dapat increment gaji, ataupun dia masih lagi dia tak dapat bonus, ataupun pangkat dia masih sama sebagai contoh kan. Jadi dia persoalkan, kenapa aku ni tak dapat lagi apa yang aku nak? Sebab dia nak fokus kepada result tersebut. Sama juga bab doa. Kita doa. Tapi kenapa tak dapat lagi apa yang aku doa? Sebab kita lebih fikir result berbanding usaha kita tu. Okay, dalam konteks Nabi Yakub sebenarnya nak ajar kita satu benda. Dalam hidup kita, tak semua benda yang kita perlu untuk menang. Maksud saya menang tu apa? Maksud saya menang tu adalah tak semua benda yang kita buat, kita akan dapat hasil seperti yang kita nak. Sebagai contoh kan, ada je nabi-nabi, para rasul yang mereka tidak menang. Siapa contoh nabi-nabi yang tidak menang? Contohnya, di sisi mata manusia dia tak menang. Contohnya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria wafat digergaji oleh umatnya sendiri. Bayangkan, kita ni biasanya kalau orang-orang baik, kita selalu akan dengar dia akan meninggal macam mana? Meninggal dalam sujud, dalam semayang, dalam masjid. Tapi Nabi Zakaria wafat dalam keadaan kena gergaji oleh umatnya sendiri. Jadi kalau dalam konteks manusia, dia gagal lah. Sama juga Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam boleh juga, kalau ikut pandangan manusia, dia ni juga gagal.
Kenapa? Sebab Nabi Nuh, anaknya tak beriman pada Allah. So gagal tak? Gagal lah. Tak menang, tak menang. Sama juga Nabi Lut AS. Isterinya ikut ke tak? Tak ikut. So dalam konteks sebagai seorang suami, Nabi Lut gagallah jadi seorang suami yang baik. Nabi Nuh gagallah jadi seorang ayah yang baik. Tapi, kenapa mereka ini adalah Rasul dan Nabi yang Allah bagi nampak macam tak menang dekat sisi manusia punya pandangan? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, kemenangan sebenar bukan dekat sini. Kemenangan sebenar ataupun fauzul azim ni, dia ada ketika satu orang manusia dapat melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga. Jadi, kalau apa saja yang kita buat hari ni, contohnya tak menang. Kita dah usaha sebaik mungkin, tapi tak menang. So, jangan risau sebab konteks menang yang Allah nak tak sama dengan konteks menang yang kita nak. Kadang-kadang, benda perlu untuk gagal, untuk kita dapat yang lebih baik. Masuk penjara, kalah ke menang? Kalah lah. Tapi, bukankah itu adalah laluan untuk Nabi Yusuf boleh menang pada peristiwa yang seterusnya? Kena campak dalam telaga, itu kan kalah tu. Itu kan tak menang tu. Tapi disebabkan tak menang itulah, Nabi Yusuf ditempatkan di rumah Al-Aziz, menjadi pembantu kepada tuannya. Jadi, jangan kita rasa bila kita tak dapat sesuatu tu, itu adalah the end of you punya life. Sebenarnya itu adalah proses untuk you dapat better. Sesuatu yang Allah jauhkan tu, sebab Allah tahu, kalau benda tu dekat dengan kau, waktu sekarang, dia akan menjahanamkan kau. Allah ni maha kasih tau. Allah ni maha sayang. Allah tak bagi sesuatu tu sekarang walaupun kita beria-ria minta. Sebab Allah tahu kau tak deserve lagi dapat benda tu. Sebab kalau kau dapat, dia akan merosakkan hidup kau. Contoh, anak kita minta pisau. Umur 3 tahun, minta parang. Kita bagi tak? Definitely kita tak bagi. Kenapa tak bagi? Sebab kita tahu bahaya. You tak boleh pegang pisau tu. You tak pandai pakai lagi. Tapi beria-ria lah minta. Bagilah mak, saya nak pisau ni, saya nak sangat, saya nak main dengan pisau ni. Tapi kita tak bagi, walaupun beria anak kita minta. Tapi kalaulah anak kita, umur contohnya 30 tahun, minta pisau, nak potong sayur, potong ikan kat dapur, kita bagi tak? Kita bagi. Kenapa kita bagi? Sebab dia dah boleh ready untuk dia ada fikiran yang baik, dia dah tahu nak gunakan macam mana, dan kita bagi. Allah tak bagi apa kita nak hari ni, bukan Allah tak sayang kita. Mak tak bagi pisau kat anak umur 3 tahun tu sebab tak sayang ke? Sebab sayanglah mak tak bagi lagi. Sebab kalau mak tak sayang, mak bagi je. Sama juga Fir'aun. Fir'aun, apa yang Fir'aun tak ada? Semua dia ada. Dia ada kekayaan, dia ada kesihatan, dia ada takhta. Sebab Allah dah tak sayang dia. Sebab Allah dah tak nak dengar dia cakap, tak nak dengar dia merayu, tak nak dengar dia merintih. Tapi hari ni, apa yang kita minta dekat Allah, kalau Allah tak bagi lagi, bukan sebab Allah tak sayang. Kita jangan blame Allah, ya Allah kau tak sayang aku, kenapa kau tak bagi lagi apa yang aku nak, kenapa kau tak bagi lagi apa yang aku minta. Bukan sebab Allah tak sayang, bukan sebab Allah tak dengar. Allah maha mendengar dan Allah maha kasih pada kita. It's just mungkin kita belum ready lagi untuk dapat apa yang kita minta. Bayangkan, Allah bagi Nabi Yusuf jadi Al-Aziz, masa tu Nabi belum dicampak dalam telaga lagi. Boleh tak Nabi Yusuf mengelola dan mengawal kerajaan Mesir? Tak boleh. So Nabi Yusuf perlu buat apa dulu? Nabi Yusuf perlu kena campak dalam telaga dulu. Perlu untuk lalui proses kena fitnah dulu. Kena lalu dulu proses kena goda dengan isteri Al-Aziz. Perlu lalu godaan-godaan dan dewasa dalam penjara dulu. Dan barulah dapat ilmu takwil mimpi dan barulah dapat jadi satu orang menteri yang boleh membantu ribuan manusia daripada mati kelaparan. See? So apa yang kita tengah go through sekarang ni adalah proses untuk kita ni dah dapat apa yang kita minta. Contoh, hari ni kita minta, ya Allah jadikanlah aku orang yang bersabar, ya Allah. Dia bukan tiba-tiba kita bangun pagi, wish tiba-tiba bertambahlah kesabaran aku ni, meningkat sikit lah 20% lah. Macam mana kau boleh tiba-tiba dapat? Kesabaran tu kita dapat macam mana? Kita minta, ya Allah jadikanlah aku orang sabar. Allah akan datangkan orang untuk menguji kesabaran kita. So bila kita boleh go through that ujian, maka meningkatlah kesabaran kita. Contohnya kita minta, ya Allah jadikanlah aku ni ahli syurga, ya Allah. Contoh kita pernah minta. Siapa kat sini tak pernah minta masuk syurga? Semua pernah minta kan? Ya Allah, bagilah aku syurga, ya Allah. Kalau boleh syurga yang tertinggi, ya Allah.
Lepas kita minta Allah syurga yang tertinggi, kita diuji. Janganlah marah Allah. Janganlah kita blame Allah. Sebab kan kau minta masuk syurga. Ujian tu purpose-nya apa? Untuk gugurkan dosa, untuk tambah pahala dan untuk meningkatkan darjat. Supaya you deserve dapat syurga. So kesusahan-kesusahan yang kita lalui hari ni adalah hasil daripada doa-doa kita. Betul ulama kata, kita sebenarnya sedang hidup dalam doa-doa kita. Kondisi kewangan kita hari ni, kondisi kesihatan kita hari ni, kita berkawan dengan siapa, kita dapat jumpa dengan siapa, semua perkara-perkara yang jadi dalam hidup kita ni semua, ini adalah semua hasil daripada doa-doa kita yang Allah sedang kabulkan. Kan Allah sebut dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, minta pada aku mesti akan bagi. Allah tengah bagilah ni. Cuma Allah bagi ikut pada timing dia, bukan ikut timing kita. Sebab timing kita belum tentu betul. Tapi timing Allah tak pernah lewat sesaat, tak pernah awal sesaat. Alright? So itu sebersikit berkenaan dengan bagaimana kita nak memahami Nabi Yaqub alaihissalam ni, dia punya tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia serahkan urusan pada Allah dalam keadaan dia tak kawal result tu. Dia serahkan, ya Allah, apa jadi, selamat ke tak selamat ke, aku dah serahkan pada Engkau saja, ya Allah. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, apa kata Allah dalam Quran? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada aku, kata Allah, maka Allah akan berikan dia kecukupan. Tak pernah rugi orang yang bertawakal. Orang yang tak tawakal ni lah yang diserabut banyak benda. Dia anxiety, dia risau melampau sebab dia tak ada tempat untuk bersandar. Contohlah kan, batang besi ni kan, lighting ni kan, kita sandar dekat batang besi ni, lepas tu kita jatuh kan, boleh tak kita salahkan batang besi ni? Salah siapa? Salah kita lah, sebab kau pergi bersandar kat tempat yang memang tak kukuh. Sama juga bila kita ni letakkan sandaran pada makhluk. Makhluk ni dia tak ada kuasa, tak ada kudrat. Dia memang lemah sifatnya makhluk. So bila makhluk ni tak dapat nak jaga kita, tak dapat nak memenuhi kehendak kita, kau jangan salahkan makhluk tu. Sebab kau yang salah, kau pergi sandar ke tempat yang tak kukuh. Maka Nabi Yaqub telah letakkan sandarannya pada zat yang kukuh, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sebaik-baik sandaran dalam kehidupan kita. Apa pun jadi, jangan pernah letakkan pergantungan kita dekat makhluk. Jangan pernah letakkan pengharapan pada manusia. Itu adalah kecewa yang disengajakan. Kau memang sengaja nak kecewa. Sebab itulah Nabi Yaqub ajar kita tawakal dengan tawakal yang tinggi. Nabi Yaqub tak tahu apa jadi ke depan, tapi dia ada Allah yang akan susun kehidupannya. Sebelum kita nak pergi pada ayat seterusnya, kita nak buka lah soalan siapa-siapa yang teringin nak tanya soalan, yang berani nak tanya soalan, kita buka lah. Silakan. Siapa nak tanya soalan? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Onan. Okey, tadi ada dai kata kita ni patut bersangka baik dengan aturan Allah kan. So macam mana kita ni nak elak daripada bersalah sangka dengan Allah? Macam kita selalu kita minta tapi doa kita tak dimakbulkan lagi, dan kita rasakan sometimes benda tu kifarah ke untuk kita. Allah tak makbul doa kita tu sebab atas dosa-dosa kita ke? Ini satu bentuk hukuman ke? Jadi macam nak distract feeling kita daripada kita salahkan diri sendiri. Sebab sometimes saya rasa macam ada sebab yang tarik ke, sangkut ke kita ni. Sebab tu ke doa tu tak dimakbulkan? Sometimes kita rasa negatif dengan diri sendiri. Rasa sebab tu ke susahnya Allah nak makbul doa aku? Sampai satu tahap kita rasa macam putus asa. Rasa macam doa aku ni memang Allah tak pandang kot. Macam tu. Macam ni kita nak pelihara hati kita supaya kita sentiasa rasa macam mungkin Allah tunda ada sebab tertentu. Ataupun untuk kita rasa macam kita kekal lagi semangat untuk doa. Tak putus asa lah. Daripada kita fikir ni Allah ni hukum aku ni, Allah takkan makbul doa aku ni. Terima kasih. Dulu kan, saya ada satu pemikiran, doa ni untuk orang-orang baik-baik je. Beribadah ni
untuk orang-orang yang datang daripada keluarga yang baik-baik. So orang jahat macam saya, orang yang kotor macam saya, tak layak nak doa. Doa saya mungkin tak laku sebab inilah tangan yang buat dosa. Tangan ni pula yang nak minta ke Allah. Sebab tu kot doa aku tak makbul lagi. Sebab tu kot Allah tak perkenankan. Tak apalah, mungkin doa ni untuk orang baik-baik je kot. Not for me. So saya mula rasa give up dalam life saya untuk saya nak doa lagi. Tak apalah, tak payah doa lah. Mungkin Tuhan pun tak nak tengok aku kot. Aku ni pun jahat. Sampailah satu hari Allah rezekikan saya untuk attend satu majlis ilmu. Dan I still remember lah apa yang diceritakan dalam majlis ilmu tu. Dalam satu hadis Nabi, Nabi kata, kalaulah ada satu kaum yang mereka ini tidak buat dosa. Tak buat dosa langsung pun. Satu kaum tak buat dosa. Tahu tak apa Allah akan buat? Allah akan hancurkan manusia tu. Dan Allah akan gantikan dengan satu golongan lagi manusia yang berbuat dosa. Dan mereka bertaubat atas dosa mereka. Maksudnya Allah terlalu cinta orang yang nak balik pada dia. Rasa diri berdosa, itulah nikmat paling besar. Yang kita takut rasa diri ni tak dosa. Rasa diri tak bersalah. Dan macam mana kita nak belajar tentang sangka baik dengan Allah bila berdoa? Tahu tak KPI tertinggi bagi satu syaitan iblis ni dalam godaan mereka? KPI-nya adalah bila buat satu orang hamba tu telah pun berputus asa untuk kembali pada Allah. Dengan perkataan, Tuhan dah tak pandang kau dah. Tuhan dah memang buang kau. Kau ni pun kotor. Kau ni memang dah buat salah banyak. Manusia pun dah benci kau dah. Dan bila satu manusia tu telah putus asa dengan harapan dia, keampunan Allah, itulah kemenangan besar bagi satu orang, satu syaitan ataupun iblis. Sebab tu Allah pesan dalam Quran apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Berkata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sekotor mana pun kita, tetap ada Allah yang akan membersihkan kita. Sebesar mana pun dosa-dosa kita, besar lagi keampunan Allah yang Allah bagi pada kita. Jadi teruskanlah berdoa walaupun kita kotor. Teruskanlah berdoa walaupun kita banyak dosa. Sebab doa tu memang untuk pendosa macam kita. Ibadah memang untuk orang yang kotor macam kita. Supaya Allah bersihkan kita. Allah nak tunjukkan sifat pengampunnya pada siapa? Pada pendosa yang nak kembali pada dia. Sebab itulah, jangan rasa putus asa dalam kita nak berdoa. Ya Allah, aku ni doa tak dapat lagi. Ni sebab dosa aku ke? Saya nak tanya. Kalau apa yang kita minta dapat hari ni, esok doa lagi tak? Definitely dah tak doa dah. Allah kan berkuasa untuk bagi apa yang kita nak. Tapi kenapa tak bagi lagi hari ni? Sebab Allah tahu kalau aku bagi hari ni, dia dah berhenti minta ke aku. Sebab dia bukan tentang Allah boleh bagi ataupun tak. Tapi tentang kita bakal jarakkan diri kita dengan Allah bila kita dah dapat apa yang kita minta. Bukankah dekat dengan Allah tu lebih baik daripada seluruh perkara yang ada di langit dan juga di bumi? Dan itulah sebenarnya, kata ulama, bila kita berdoa, satu doa yang kita minta pada Allah tu adalah ibarat kita mengikat satu tali pada Allah. Kalau kita minta 2 kali, 2 tali ikat pada Allah. Saya nak tanya, kalau 10 tahun dah doa, berapa banyak tali yang kita dah terikat pada Allah? Bukankah lebih kuat dan rapat kita punya hubungan dengan Allah? Dan itulah kenapa sangkaan baik yang kita kena lihat pada susunan takdir Allah, yang Allah sebenarnya mahu kita untuk sentiasa dekat dengan dia. Dia tahu kita ni punya perangai sudah dapat, memang caw punya. Kita kalau dapat, memang kita gerak punya. Tapi Allah nak kukuhkan hati kita dalam doa tu. Rupanya, doa tu adalah cara untuk kita ni makin bergantung pada Allah. Tak pernah rugi orang yang berdoa. Sebab Allah kabulkan doa kita pun dengan pelbagai cara. Pendeklah saya kongsikan 4 cara bagaimana Allah nak kabulkan doa kita. Pertama, Allah kabulkan cash. Allah terus bagi. Yang kedua, Allah tangguhkan sehinggalah pada masa yang tepat. Yang ketiga,
Allah ganti yang lebih baik. Allah tak bagi apa yang kita nak, Allah bagi yang lebih baik daripada apa yang kita nak. Dan yang keempat, Allah bagi ketika di padang mahsyar. Itulah ketikanya manusia-manusia akan cakap apa tau? Kalau macam ni lah, lebih baik semua doa aku kat dunia, satu pun Tuhan tak kabulkan. Kenapa Allah tak bagi dekat dunia? Sebab dunia terlalu murah dan lemah untuk tampung apa yang kita minta. Dan ekstra satu lagi, bonus untuk hari ni. Cara kelima Allah kabulkan macam mana? Allah jauhkan kita daripada sebarang musibah yang bakal kita timpa pada hari tersebut. Maksud macam ni, patutnya hari ni aku memang kena langgar dengan kita. Tapi sebab aku pernah doa dekat Allah sesuatu, maka doa tu Allah convert sebagai perlindungan pada kita daripada kena musibah. Jadi sahabat bila dengar, sahabat kata, kalau macam itulah ya Rasulullah, adakah baik untuk kami jadikan seluruh kehidupan kami ni satu doa? Nabi kata, bahkan ya, tak rugi pun orang yang berdoa. Semuanya Allah akan kabulkan. Tapi mungkin bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Allah. Alright? Okay ke? Kita sambung sikit lagi. Ayat next, 68. Okay, 68. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tidak menyelamatkan sedikit pun daripada takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan kerana kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam ayat ke-68, segala strategi, plan yang Nabi Yakub cadangkan buat abang-abangnya somehow tak dapat menyelamatkan pun mereka daripada takdir Allah sedikit pun. Tetapi semuanya keselamatan, perlindungan tu mutlak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sendiri claim sekali lagi, dan yang Nabi Yakub ini adalah orang yang Allah berikan ilmu dan Allah ajarkan perantaraan wahyu kepada baginda, tapi kebanyakan manusia tak mengetahui akan rahsia takdir Tuhan. Tapi Nabi Yakub ni Allah bagi tahu what will happen pada Nabi Yakub alaihi salam. Okey, ayat terakhir untuk episod kita kali ini. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Okey, pada ayat terakhir untuk episod ni, Nabi Yusuf alaihissalam telah pun terima kedatangan abang-abangnya buat kali yang kedua. Dan kali kedua ni, abang-abang dia bawa Bunyamin tak? Bawa Bunyamin. Okey, dia bawa Bunyamin. Dan waktu tu Nabi Yusuf pergi sendiri bisik sorok-sorok dekat Bunyamin, dan Nabi Yusuf reveal, Bunyamin, ni aku ni abang kau. So Bunyamin seronok tak? Dia sangat seronok sebab dia tahu ini abang aku yang aku rindu, yang terpisah terlalu lama. Dan apa kata Yusuf pada Bunyamin? Akulah saudara engkau wahai Yusuf, dan janganlah engkau berduka cita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan. Okey, Nabi Yusuf dah mind setting pada Bunyamin, wahai Bunyamin, sekarang ni aku nak engkau duduk dengan aku. So what will happen nanti, apa yang akan jadi nanti, next ni, kau jangan risau, kau jangan bimbang, sebab kau nakkan duduk dengan aku kan? Okay, kau jangan sedih, kau jangan anxious. So, apa planning Nabi Yusuf untuk membuatkan Bunyamin boleh duduk dengan Nabi Yusuf dekat Mesir? So, nak tahu planning dia, kita kena tunggu episod akan datang. Episod yang seterusnya, episod ke-9, yang akhirnya Bunyamin dapat duduk dengan Nabi Yusuf. So, ada strategi yang Nabi Yusuf buat, sebab Nabi Yusuf tak kosong kan. Nabi Yusuf ada cara dia, dan kita akan tengok bagaimana Allah kurniakan kebijaksanaan pada Nabi Yusuf untuk membawa akhirnya keseluruhan keluarganya datang ke Mesir dan menetap di Mesir. Okay, so itulah pengakhiran untuk episod kita, episod yang ke-8 ni. Jadi untuk menutup episod kita, kita buka last question daripada tetamu-tetamu ni. Ada tak yang nak tanya soalan terakhir? Okay. Ya, Shu, nak tanya apa tu? Betul lagi. Okay, saya nak tanya,
Apa perbezaan antara memaafkan dan melupakan? Daripada kisah Nabi Yusuf tadi, kita tahu dia difitnah dikhianati oleh adik-beradik dia ataupun macam oleh isteri Al-Aziz semua tu kan. Mm-mm. Tapi kita yang sebagai manusia biasa ni, kadang-kadang bila mana kita difitnah ke, dikhianati ke, kita ni macam terlalu mengikut emosi tau. Apa yang berlaku tu mungkin banyak terlampau terkesan dalam diri tau. Mungkin akan jadi trauma ke apa semua. So, adakah kita ni perlu melupakan kesalahan tu untuk memaafkan ataupun kita boleh je memaafkan tanpa melupakan supaya hati kita tenang? Macam mana tu? Good question daripada Shu. Itu tanya soalan bagi pihak kawan lah tak ada. Okay, dalam surah An-Nur ayat ke-22 Allah sebut apa? Allah minta kita untuk memaafkan dan berlapang dada. Dan sesiapa yang memaafkan dan berlapang dada, Allah akan maafkan dia. Allah tak pernah pun minta dalam Quran lupakan, tapi Allah minta kita lapangkan hati. Kenapa? Sebab secara logiknya kita tak boleh lupa apa yang telah berlaku, lagi-lagi perkara tu sangat memberi kesan dalam hidup kita. Nabi Yusuf lupa tak? Nabi Yusuf tak lupa. Dia ingat apa yang abang dia buat. Dia tak ada macam, aku dah lupa lah apa kau buat kat aku. Tak ada. Nabi Yusuf ingat apa yang abang-abang dia buat, fitnah-fitnah yang abang dia dah buat. Sebab dalam konteks memaafkan, kita perlu memaafkan tapi kita tak perlu melupakan. Kenapa tak perlu melupakan? Sebab memori itulah yang akan jadi kita punya defense mechanism supaya tak jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Kenapa kena lupakan? Padahal memori tu perlu ada untuk kita go through life kita. Kita dah bayar dengan harga yang sangat mahal tau untuk dapat memori tu. Tiba-tiba kita nak delete memori tu. So, tak ada pun satu memori trauma yang sia-sia. Semuanya untuk buatkan kita ni boleh pergi ke depan dengan lebih dewasa dan lebih matang. Jadi, dalam konteks kita nak memaafkan, lagi-lagi Nabi Yusuf AS ni, Nabi Yusuf tak pernah melupakan tapi Nabi Yusuf memaafkan. Cuma satu part yang saya nak share lah. For those yang sangat struggle untuk nak memaafkan orang kan. Sebab kita ada rasa, kita ada beberapa perasaan yang bercampur power tau. Yang pertama, kita rasa kalau aku maafkan kau ni, settle lah kau dengan aku. Maknanya kau dah tak disoal lagi lah sebab aku dah maafkan kau. Mana adil macam tu? Sebab apa yang kau buat dulu, sampai hari ni aku tanggung. Sebenarnya bila kita maafkan seseorang tu, kita dengan dia dah selesai. Tapi dia dengan Tuhan belum selesai. Jadi dia ada lagi banyak perkara yang kena jawab depan Tuhan. Tapi kita dengan dia selesai. Kedua, bila kita memaafkan dia, sebenarnya bukan untuk kebahagiaan dia, tapi untuk kebahagiaan dan ketenangan kita. Because we deserve to be happy. Kita semua layak untuk bahagia dengan cara memaafkan orang. Ketiga last sebelum kita tutup episod ni, since kita cerita pasal memaafkan dan tema dia. Bila ada orang datang sakiti kita, fitnah kita, buat macam-macam kat kita, kenapa susah kita nak maafkan? Sebab kita masih nampak orang tu. Kita tak nampak siapa yang hantar orang tu. Kita pernah tak minta, Ya Allah, ampunkan dosa aku, Ya Allah. Pernah kan? Hari-hari minta istighfar, lepas semayang istighfar, Ya Allah, ampunkan aku, Ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan orang tu datanglah dalam hidup kita. Kenapa orang tu datang dalam hidup kita? Untuk kabulkan doa kita tadi. Supaya Allah ampunkan kita. Ingat tak saya sebut ayat tadi? Sesiapa yang memaafkan manusia, Allah akan maafkan dia. Rupanya orang tu datang untuk membersihkan dosa kita bila kita boleh maafkan dia. Dia hanyalah lelaki kiriman Tuhan. Dia bukan datang untuk menyakiti kita, dia hanya datang singgah untuk jadi asbab Allah maafkan kita. So, bila kita faham konsep ni, kita dah tak nampak orang tu. Kita dah tak nampak muka orang tu yang kita geram tu. Tapi kita nampak kasih sayang Allah yang hantar orang tu untuk kita boleh maafkan dia supaya Allah pun sudi untuk maafkan kita juga. Nampak tak? Allah kabulkan doa kita. Kita minta Allah ampunkan kita. Allah ada pelbagai cara. Dia macam ni, ulama bagi tahu. Kalaulah ibadah kita tak boleh menyucikan dan membersihkan dosa kita, tapi Allah nak juga ampunkan kita. Macam mana cara dia? Allah akan hantar manusia untuk menyakiti kita. Sebab kadang semayang kita tak khusyuk, semayang rushing, zikir tak banyak, doa tak dalam. Kita ni punya amalan pun kejap-kejap celup-celup.
Habis macam mana nak menyebut keampunan Allah? Susahlah. Tapi Allah mahu untuk ampunkan kita. Allah akan hantar manusia untuk menyakiti kita. Supaya bila kita maafkan dia, Allah maafkan kita. Nampak tak? So dah tak ada kebencian dah. Tapi memori ada tak? Memori ada. Ingatan tu masih ada. Tapi keampunan Allah tu ada pada siapa yang boleh memaafkan. Semua para nabi, mereka ada sifat ni. Sebab mereka tahu inilah sifat yang ada pada semua penduduk-penduduk syurga. Ahli syurga semua kongsi sifat yang sama. Apa sifatnya? Tak pernah simpan dendam dalam hati. Saya cerita last. Satu hari Nabi tengah duduk-duduk macam ni kan. Masuk satu orang Arab Badui. Sebelum dia masuk, Nabi kata dekat sahabat, wahai sahabat, jagi kat pintu tu akan masuk satu orang ahli syurga. So semua sahabat tunggu, siapa ahli syurga tu? Pak masuk seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ni maksudnya orang Arab yang kampung-kampung kan, yang duduk kat kampung lah, bukan orang bandar, bukan jenis style punya. Jadi semua sahabat tengok, ini ahli syurga. Sebab Nabi kata, kalau Nabi kata tu ahli syurga, tu pasti ahli syurga. Jadi satu orang sahabat, dia offer nak tidur rumah lelaki tadi tu 3 hari. So malam pertama dia bangun, dia tengok apa yang lelaki ni buat, apa yang ahli syurga ni buat. Tak buat apa-apa pun, tidur je, aku je yang bangun. Malam kedua sama juga. Sebab kita punya expectation ahli syurga ni mesti mau tahajud punya, ni mesti zikir terapung punya. Tak ada pun. Malam ketiga pun sama juga, tidur juga. Tak apalah, esok aku tanya je lah. Jadi sahabat tu tanya pada lelaki tersebut, Arab Badui tersebut, aku nak tanyalah, apa amalan kau? Arab Badui tu kata apa? Dia kata, aku tak adalah amalan special sangat. Cuma aku tak pernah bawa dendam dalam tidur aku. Aku kan maafkan orang yang sakiti aku, yang fitnah aku sebelum aku tidur. Nak tahu tak? Kita boleh tahu ahli syurga tu sebelum dia masuk syurga lagi. Maksudnya sejak dia dekat dunia lagi kita dah boleh tahu dah dia ahli syurga. Salah satu sifatnya adalah dia tak simpan dendam dalam hati dia. Ahli syurga, dia telah ada ciri-ciri dan sifat ahli syurga semenjak dekat dunia lagi. Sebab sifat ahli syurga ni banyak. Salah satunya adalah dia tak ada dosa. Sebab tu orang ahli syurga ni dekat dunia dia sentiasa minta ampun pada Allah, istighfar untuk cuci dosa dia. Yang kedua, ahli syurga tak ada yang sombong. Sebab tu iblis dulu duduk mana dulu? Dulu masuk syurga kan? Sebabkan sombong lah dia kena halau masuk syurga, kena halau daripada syurga. Sebab syurga tak boleh terima orang sombong. Jadi salah satu lagi ciri-ciri ahli syurga yang ada dekat dunia, dia tak sombong. Dia tak ada rasa dia lebih baik daripada orang lain. Dia okey je kalau orang rendah-rendahkan dia. Macam kau ni bodoh lah, kau ni tak bijak lah. Sebab dia tak sombong. Dia tak rasa dia pandai daripada orang lain. Yang ketiga, apa dia? Dia tidak menyimpan dendam dalam hati. Jadi kita kan nak masuk syurga, make sure kita ada ciri-ciri tu dalam kehidupan kita. Sentiasa bersihkan kita daripada dosa dengan istighfar, taubat. Kedua, jangan sombong. Dan yang ketiga, kita jangan simpan dendam dalam hati. Moga-moga episod kali ini didik kita untuk sentiasa jadi orang yang memaafkan orang dengan cara kita terima kesakitan itu sebagai salah satu cara bagaimana Allah nak dewasakan kita. Anyway, terima kasih pada semua yang masih lagi menonton kami di live. Dan jangan lupa untuk bersama saya pada episod yang akan datang untuk kupasan daripada surah Yusuf dan refleksi dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk klik link dekat bio Bespoke, join Bespoke Family untuk menjadi circle healing serta dapat maklumat terkini, perkembangan, perkongsian dan notifikasi untuk Bespoke punya aktiviti yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa pada episod yang akan datang. Terima kasih pada semua yang datang hari ni, 5 orang ni. Thank you very much. Balik dah boleh rehat. Assalamualaikum.